Cikgu Zainal ke? Waalaikumsalam. Ya, saya Cikgu Zainal. Ada apa puan? Ini cikgu. Ni hari pertama anak saya daftar dapur diri kat sekolah ni. Salam cikgu. Tak mengapa puan. Saya akan bawa Daim masuk ke dalam kelas dahulu. Terima kasih cikgu. Sebenarnya anak saya ni kurang minat belajar. Jadi saya haraplah cikgu boleh bantu dia, beri tunjuk ajar pada dia sepanjang dia berada kat sekolah ni, cikgu. Okey pelajar. Hari ini kita ada seorang pelajar baru. Okey, kamu boleh perkenalkan diri kamu kepada mereka. Weh korang, dia tak tahu nama dia ni. Alah. Cikgu cakap, diam. Okey pelajar. Pelajar baru ini nama dia Daim. Daim, meja kamu di hadapan, kamu boleh duduk di situ. Okey pelajar. Cikgu nak kamu buka buku teks kamu, buka muka surat 95. Macam nampak. Weh, besok kita jumpa nak? Kita jumpa sekali. Kumpul lah. Dekat mana? Dekat mana jumpa? Weh, macam macam dia. Macam. Daim. Kau ajar yang mungkin kau tak boleh. Biar. Baik, kau nak gila. Kejap. Pakcik, tolong pakcik. Ada orang nak bully saya. Tolong pakcik. Kamu kenapa ni nak? Dah lah pakcik tak payah sibuk kita orang lah. Pakcik ni tukang sapu sampah je. Hal kita orang. Hal pakcik. Betul. Nasib baik engkau budak. Anak-anak tu dah tak ada dah. Mainlah kita duduk dulu. Jom. Sabarlah nak. Dalam hidup kita ni banyak ujian dan dugaan. Apa yang kita miliki dalam hidup kita tak penting. Yang penting siapa yang miliki hidup kita. Pakcik tengok anak sentiasa dibuli kawan-kawan. InsyaAllah pakcik doakan suatu hari nanti anak-anak semua dapat berbaik semula. Pakcik doakan semua sedar tentang perbuatan mereka. Ya nak? Sabar ya nak? Okey pelajar, waktu sekolah sudah tamat. Kamu boleh mula mengemas beg kamu. Pastikan bila kamu pulang, berhati-hati di jalan raya. Daim, kamu tak balik lagi ke? Tak mengapalah Daim. Sebelum kamu pulang, pastikan kamu tutup suis lampu terlebih dahulu. Bila pulang, berhati-hati jalan raya.
Macam nak pukul. Sama aku fikir budak aku rasa puak lagi. Caca, dah lah. Hey. Jap. Apa dia? Aku rasa aku tertinggal barang lah kat kelas. Kau pergi ambil dulu lah. Okey lah. Nanti aku besok kita jumpa. Selamat lama. Bye. Jom. Mana dah ingat? Aku rasa macam misal pula hari tu bila bully dia itu kan. Tak macam mana lah keadaan dia sekarang kan. Elok ke tidak? Okey tak? Macam mana kan? Tu lah problem tu lah sebenarnya. Tu lah. Kan Iman? Aku pun rasa macam nak minta maaf pula bila bully dia itu kan. Kau rasa elok lah kita minta maaf? Yelah, tak elok korang buat macam tu kat Jain. Berdosa tahu Tuhan marah. Di persimpangan jalan ku duduk sendiri. Tak ada kamu yang selalu temani aku. Saat tangis dan tawa kita rasa bersama. Berjanji bersama menggapai bintang. Sahabat kecil yang selalu ku rindukan. Lelapkan tidurmu jika memang kan telah tiada. Berharap kamu akan datang. Berharap kamu akan datang. Dain, aku minta maaf weh. Sorry lah, aku dah banyak masalah kat kau dah besar. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam pelajar-pelajar. Kamu semua boleh duduk. Okey pelajar, hari ini cikgu ingin mengumumkan keputusan peperiksaan kamu. Alhamdulillah, semua pelajar lulus dengan cemerlang. Termasuk pelajar baru, Dain. Tanya kepada kamu semua.
Main goreng game test XD lol. Game. Kamera test 1 2 3 SD.